Hai, selamat pagi. Saya Ayu Amira. Bersama saya Chef Syafiq dari Awisina Women's and Children's Specialist Hospital. Hari ini kita nak menyediakan dessert sagu honeydew. First step, kita boil dulu air sampai dia mendidih. Okey, dekat sini kita nampak kita punya air pun dah mendidih. Kita boleh masukkan sagu. Sagu ni bergantung kepada berapa orang nak makan. Okey, contoh macam kita nak buat untuk satu saja. Kita boleh masukkan sedikit sajalah. Kemudian kita kacau-kacau sikit. Kalau tak nak bagi sagu ni melekat, kita perlahankan sikit api. Kita kacau tapi jangan sampai hancur. Okey, untuk step yang seterusnya, kita boleh masukkan buah honeydew. Masukkan seberapa banyak kita nak pakai. Sagu kita jangan lupa. Macam mana kita nak tahu sagu kita dah masak, Chef? Dia akan nampak mata ikan. Dia ada putih. Oh. Okey, itu belum masak. Kalau dah masak dia akan jadi kristal. Okey, kemudian kita akan masukkan susu pekat bergantung kepada tahap kemanisan lah. Dalam 2, 3, 4 sudu. Kemudian kita boleh masukkan cordial honeydew kita. Masukkan dalam 3 sudu. Ini yang paling penting. Kita masukkan santan. Okey, selain santan, kita boleh tukar kepada susu full cream. Kita ada 2 cadangan untuk tukar. Selain guna santan, boleh guna susu cair dan juga susu full cream ataupun ya, betul. Okey, kemudian kita akan blend dia lah. Tak perlu nak letak air sebab kita nak dapatkan kepekatan dia tu. Blend sampai betul-betul hancur. Okey. Kalau kita nak nampakkan dia lagi menarik, kita boleh masukkan sedikit pewarna. Kacaukan dia sikit. Kita masukkan dalam peti sejuk. Kita boleh sejukkan dia selama beberapa minit lah. Ini pun perlu disejukkan juga ke, Chef? Ya, betul. Ini kena disejukkan juga. So inilah kejadian dia cantik. So sebab tadi kita rehatkan dia di peti ais selama 15 minit, betul tak, Chef? Ya, betul. Ini sagu. Alirkan di air. Betul. Cuci dulu bagi buang dia punya lendir-lendir dia betul. dulu. So next kita akan buat plating. Masukkan sagu mengikut cita rasa kita. Macam saya masuk dalam 4 sudu lah biasanya. Masukkan dia punya adunan tadi. Boleh masukkan honeydew yang kita dah buat bulat-bulat tadi. Plating yang cantik ni pun dapat menarik anak-anak untuk makan, kan? Ya, betul. Picky itu, kalau kita susun cantik-cantik dalam pinggan, tarik perhatian mereka, mereka insyaAllah lah berminat untuk makan. Tarik perhatian dia. Sagu honeydew. So yang ini cukup untuk satu orang makan. Ya, betul. Sangat berkhasiat dan selamat mencuba.